Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ni dari kota Singapura? um, Pagi ni saya nak share tentang apakah perkara manusia ni, nature dia, Allah jadikan, Tuhan jadikan dia, nature dia adalah growth. Sama ada kita suka atau tidak, bila kita berada dulu masa kecil-kecil dalam bentuk air dalam perut ibu kita, bila dia beri nyawa, kita adalah growing. Secara kita nak atau tidak mahu, Allah jadikan kita sikap dia, sifat dia sentiasa berkembang, sentiasa grow. Dan sama ada secara fizikal ataupun mental ataupun emotion. Jadi bila kita makin dewasa, kita lahir, kemudian kita berada kanak-kanak, kita membesar, sampailah kita dewasa. Kalau kita perhatikan, semua benda berubah keliling kita ni. Semua benda ada perubahan. Tetapi ada perkara yang perubahan tu kita kena kuat, kita kena buat, kita kena bina, kita kena cipta. Seperti kita kena bina emosi yang lebih baik, kualiti emosi yang lebih baik. Kita kena bina kualiti minda yang lebih baik. Dan lantaran kita bina dua perkara ni, insyaAllah dia akan bina kehidupan yang lebih baik. Dan saya sangat percaya tentang upgrade diri. Jadi saya cadangkan, kita ada lagi lebih kurang 1 bulan lebih sebelum 2016. InsyaAllah lagi banyak umur, sihat, Allah beri kita rezeki, peluang untuk teruskan buat apa yang kita nak buat. Saya nak cadangkan, kalau kita tak grow, kita tak tingkatkan diri kita, life kita ni kita akan lihat seperti plateau, bosan, stuck dekat satu tempat. Jadi kita kena tulis apakah benda yang kita nak belajar, apa benda baru yang kita nak belajar untuk perbaiki atau tingkatkan diri kita. Apa benda baru, tak kisahlah daripada segi keagamaan ke, amalan ke, daripada segi bisnes ke, kerjaya ke. Kita kena tulis hobi ke, minat ke, apa benda baru yang kita nak belajar. Nombor 2, apakah benda baru yang kita nak buat, yang kita macam tak pernah buat atau selama ni nak buat tak buat. Apa benda baru, benda yang mungkin something yang masa kecil kita nak buat, seperti bungee jumping ke, seperti scuba diving ke. Ada orang mungkin masa kecil teringin sangat nak main piano agaknya, apa benda baru yang you nak buat, you tuliskan. Dan kemudian nombor 3, apakah fokus lebih besar yang you nak buat daripada segi sumbangan atau manfaat yang you nak berikan, insyaAllah moving forward. Berapa ramai lagi orang yang you nak bantu, sama ada dalam kerjaya ataupun dalam perniagaan. Sebab balik pada hadis Nabi SAW, sebab manusia adalah manusia, memberi manfaat pada ramai orang lain. Dan 3 perkara ni yang saya nak share pagi ni. Dan mudah-mudahan mulakan sekarang, jangan tunggu, buat tindakan sekarang dan tulis. Sebab dia akan buat minda kita ni lebih certain, lebih jelas dengan apakah matlamat yang kita nak lakukan. Dan kita akan lebih fokus dan lebih bermotivasi, insyaAllah. Besok saya akan berada di klinik usahawan di Kota Baru, dan hari Sabtu di Kuantan. Hari jadi saya tu 14 hari bulan di Kuantan. Saya akan berada juga di Melaka, sebelum berada di insyaAllah Alustar, Ipoh, Kuala Lumpur dan Pening minggu hadapan. Dan dihabiskan dengan Johor Bahru dan Shah Alam. Tengok di klinikusahawan.com, dan anda boleh tengok semua info maklumat lanjut. Jumpa saya secara live, dan kita akan bercakap dan bertanya soalan secara live, macam mana membina potensi diri, potensi kewangan anda dan potensi bisnes anda menjelang 2016. Alright, kita jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.